ASEAN, negara Majlis Kerjasama Teluk GCC dan China yang membentuk gabungan keluaran dalam negara kasar KDNK $24.87 trilion Amerika dan populasi sebanyak 2.15 bilion pada tahun 2023. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kumpulan itu menawarkan peluang amat besar untuk usaha sinergi pasaran, meningkatkan inovasi dan menggalakkan pelaburan rentas sempadan. Menurut Datuk Seri Anwar, pada tahun yang sama, jumlah perdagangan dengan GCC adalah $130.7 bilion Amerika, manakala aliran masuk pelaburan langsung asing FDI bernilai $390.2 juta Amerika. ASEAN, GCC and China collectively represent a combined GDP of $24.87 trillion and growing exponentially. Population of approximately 2.50 billion and growing soon. The collective scale of the vast opportunity to generalize our market, deepen innovation, and promote cross-border investment. I'm confident that ASEAN, GCC, and China will grow on our unique attributes and shape a future that is more connected, more resilient, and more prosperous. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sidang kemuncak ASEAN GCC China di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur hari ini. Datuk Seri Anwar menyuarakan keyakinan bahawa ASEAN, GCC dan China boleh memanfaatkan kelebihan unik masing-masing dan membentuk masa depan yang lebih berhubung, berdaya tahan dan lebih makmur untuk generasi akan datang. Beliau juga berkata China kekal sebagai rakan dagang terbesar ASEAN dengan perdagangan mencecah $696.7 bilion Amerika dan $17.3 bilion Amerika. Dari segi FDI, menunjukkan hubungan sedia ada yang utuh dan potensi besar yang belum diteroka.